Assalamualaikum dan selamat malam. Pertembungan di antara Terengganu menentang Kedah di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, di mana dalam perlawanan Liga Super peringkat profesional. Hai. Peringkat profesional di mana menjadi keutamaan striker yang diturunkan oleh Kedah seperti biasa, Anwar Kacak yang berada di sana. Mari kita teruskan ke stadium untuk menyaksikan perlawanan di antara Terengganu menentang Kedah untuk saingan Liga Super 2025. 45 minit yang pertama bakal menceritakan apa yang akan berlaku di Stadium Terengganu. Sepak mula dari pasukan Kedah. Kedah melakukan serangan awal dari striker yang tidak asing lagi. Satu percubaan yang dilakukan hampir saja menghasilkan jaringan, tapi tepat terus kepada penjaga gol. Dapat dirampas oleh dapat dirampas semula. Satu kesilapan. Cantik yang dilakukan Darren Solo. Mampukah jaringan pertama dapat dihasilkan? Tidak berjaya. Hampir saja mendapatkan jaringan gol yang pertama. Kedah semakin menunjukkan taring untuk mendapatkan jaringan awal, tapi masih gagal. Terengganu menyerang. Terengganu masih lagi menyerang. Terengganu masih lagi menyerang. Satu kesilapan dari pertahanan menghasilkan gol yang pertama buat Terengganu FC, menggamitkan stadium dengan penyokong yang hadir seramai 100,4 nisbah 8, mengembitakan stadium dengan jaringan yang pertama dari kesilapan pertahanan pasukan Kedah. Marah nampaknya pengendali pasukan Kedah, tak padan dengan misai tebal. Kedah sudah pun gagal. Dibolosi pada minit yang ke-16. Serangan counter attack yang dilakukan. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan? Satu chip tetapi terlalu tinggi melewati palang gol. Cubaan yang dilakukan oleh Anwar masih lagi gagal menembusi pintu gol pasukan Terengganu. Minit ke-20. Terengganu masih lagi di depan.
Gagal. Dapat dikekang oleh pertahanan pasukan Kedah. Anwar meminta bola. Cantik lorongan yang dilakukan. Anwar terus ke depan mencari rakan di bahagian tengah. Tapi tiada rakan, terpaksa membuat keputusan sendiri. Oh, terkena tangan. Free kick yang dilakukan. Free kick dari itu dia Anwar. Menghantar terus ke dalam. Mencari rakan. Mainan baru berusia 26 tahun. 26 tahun lah. 26 minit. Masih lagi Terengganu di depan. Dengan jaringan dilakukan oleh pemain berbisa mereka. Terengganu masih lagi menguasai perlawanan dengan membuat serangan di sebelah kanan, di sebelah kiri. Satu lambungan ke tengah dapat. Oh, masih lagi Terengganu. Wah, masih lagi Terengganu. Terengganu masih lagi memegang bola. Satu sepakan. Oh! Satu percubaan yang sangat berbahaya dari Sapawi. Anwar meminta bola. Dapat terus ke Anwar. Larian solo dari Anwar. Mengintai rakan di sebelah. Cantik dorongan dilakukan. Itu dia jaringan yang pertama. Dari hasil larian solo yang dilakukan oleh Anwar. Terus hantar ke rakan pasukannya. Dan terus dapatkan jaringan penyamaan bagi pasukan Kedah. Satu sama di Terengganu. Jaringan penyamaan dilakukan oleh Gordik. Oh, satu lencongan hantaran jauh yang dilakukan. Offside. Oh, tidak. Kata pengadil. Meminta bola. Cantik. Itu dia. Satu. Gol yang kedua dapat dihasilkan menerusi penyerang sensasi iaitu Anwar Kacak. Wow. Dua satu di Stadium Terengganu. Dah di depan. Hasil jaringan kedua dihasilkan oleh penyerang sensasi bagi pasukan Kedah. Satu terupas yang cantik. Berjayakah? Oh, satu tembakan terus yang dilakukan. Hampir saja. Hampir menggegarkan gawang pasukan Terengganu. Lagi sekali. Oh, tidak berjaya. Gol yang ketiga. Kedah semakin selesa di depan. Kedah semakin selesa. Tamat pada masa yang pertama. Terengganu berjaya membuka tirai jaringan pada minit yang kelima. 5 ke 6 ke 7 tak ingat lah. Maafkan saya.
Dah bangkit menerusi 3 jaringan yang dilakukan 3-1 di Stadium Terengganu. Pada masa kedua telah pun bermula. Dan Terengganu mengatur serangan dari sebelah kanan. Mana pantas yang dilakukan dalam pendek, tapi hanya seketika. Adakah ini jaringan yang dilakukan? Oh, gagal melewati palang gol. Mengatur serangan dari bahagian bawah ke sebelah tepi. Cantik hantaran yang dilakukan. Lepas mengintai rakan yang berada di bahagian tengah. Masih lagi. Oh, belakang. Masih lagi. Oh, dapat dikekang oleh pertahanan pasukan Kedah. Kedah mengatur serangan, tapi hanya sia-sia hantaran yang dilakukan oleh Anwar. Anwar menunggu saja di bahagian atas. Cantik. Satu sepakan dari tepi. Satu percubaan yang boleh menghasilkan jaringan. Tapi sayang dari Safawi Rashid. Anwar meminta bola. Dapat. Cantik lorongan yang dilakukan. Lepas. Anwar. Gol yang keempat. Itu dia. Jaringan yang keempat yang dapat dilakukan. Empat satu. Terengganu ketinggalan. Satu kesilapan hantaran. Boleh yang mampu, yang itu dia. Yang membuahkan hasil untuk jaringan yang kelima. Lima satu. Cantik. Satu hantaran dilakukan. Masih lagi Terengganu. Oh, free kick. Pertukaran pemain yang dilakukan bagi pasukan Terengganu. Safawi direhatkan. Oh, terlalu kuat simpanan yang dilakukan. Anwar meminta bola dari sebelah kanan. Oh, tidak dapat. Kesilapan. Cantik. Rupas yang dilakukan. Mampu
Masih lagi Anwar. Terlalu lama memegang bola. Terlalu tamak di situ. Tamak. Ya. Satu hantaran jauh yang dilakukan. Sia-sia saja dari Anwar. Minit ke-80. Masih lagi dengan Kedah di depan. Satu hantaran cantik yang dilakukan. Penalti yang dihadiahkan. Terkena tangan pertahanan pasukan Kedah. Oh, meniku pihak lawan. Tidak patut, tidak patut, tidak patut. Oh, tidak masuk. Oh, dapat di... dapat ni bagus lah, baik ah. Baik lagi keeper. Cantik, satu hantaran yang lolos. Rakan menanti di bahagian tengah. Satu hantaran mencari rakan sepasukan. Tetapi banyak makan rendang. Pertukaran pemain dari pasukan Terengganu. Anwar. Oh, cantik hantaran yang dilakukan. 1-2. Terengganu berusaha untuk mendapatkan jaringan. Dalam berbaki lagi 2 minit. Tidak masuk masa tambahan. Anwar meminta bola dari sebelah, dari bahagian cantik. Satu hantaran jauh. Wow. Dapat dilakukan. Oh, satu percubaan yang sepatutnya menggegarkan jaringan. Tamat sudah perlawanan di antara pasukan Terengganu menentang pasukan Kedah di Stadium Terengganu. Keputusan perlawanan pada malam ini memihak kepada pasukan Kedah. Semakin selesa. Nanti kita jumpa lagi dalam perlawanan-perlawanan yang akan datang. Dari saya, Apple Mak Pian, pengulas anda. Assalamualaikum dan selamat malam.